Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat nasi goreng kunyit yang sangat legend. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, untuk buat nasi goreng kunyit ni, bahan-bahannya memang tidak banyak deh. Bahan-bahan dia sangat ringkas tapi rasa dia tu kata sangat-sangat legend. Ni saya nak tunjuk bahan yang kita akan tumbuk, iaitu kita tumbuk bawang merah, lepas tu kita ada juga bawang putih. Yang penting kita kena ada kunyit hidup. Barulah jadi nasi goreng kunyit. Kunyit pula jangan guna kunyit serbuk, sebabnya kunyit serbuk dia tidak, rasa dia tu tidak sama dengan kunyit hidup. Kunyit hidup ni memang dia wangi dah. Lepas tu kita masuk ke cili padi. Kita nak tumbuk cili padi. Cili padi tu kalau nak buat nasi goreng kunyit ni, dia kena lebih, dia kena rasa pedas, barulah dia sedap. Tapi atas cita rasa masing-masing lah nak kepedasan dia tu deh. Tapi kata kalau dia pedas, memang dia akan sedap nasi goreng kunyit ni. Ni kita tumbuk sampai dia hacur lah, ataupun separuh hacur gini. Ni deh bahan yang kita tumbuk tu. Lepas tu kita panaskan minyak. Minyak pula kena guna secukupnya minyak ni deh. Lepas tu ni bahan yang kita tumbuk tadi, kita akan tumis. Kita nak tumis bahan yang kita tumbuk ni, bagi dia masuk, bagi bahan tumis kita ni dia garing. Barulah kita makan tu dia sedap, dia tak sakit perut. Bila cili tu kita tumis dia masuk. Kalau kita duk makan sakit perut tu, mungkin cili yang kita tumis tu dia tidak masuk deh. Lepas tu kita tumis ni bagi dia garing tu, sebab kita tak usah lagi maung daripada bahan kita tumbuk tu, macam bawang apa semua tu. Ni nampak dia dah kata garing tu, kita nak masuk ke batai kailan. Kalau ada sayur lain pun boleh je masuk, tapi batai kailan ni dia keras sikit, jadi kita masuk ke awal-awal dan kita kacau sebati supaya saya nak masak ni supaya batai kailan tu dia jadi lembut. Dah. Lepas tu saya nak pecah ke dalam 2 biji telur. Kalau awak nak letak ayam, udang semua boleh, tapi saya hanya letak telur. Lepas tu telur ni saya tak kacau pun, bagi dia kata betul-betul masuk dulu. Barulah kita akan gaul ke sebati dah. Ni saya nak masuk ke nasi putih. Kalau nak buat nasi goreng ni, lebih elok kalau kita nasi semalam kata nasi yang kita dah masak semalam tu deh. Sebab dia masak dia tak lembek. Tapi saya ni nasi yang saya baru masak. Tapi kalau nasi yang baru kita masak untuk kita goreng, kita masak dia bagi dia keras sikit. Jangan bagi dia lembek sangat lah. Sebabnya bila nasi goreng ni kalau dia lembek, dia akan muak bila kita makan. Kalau dia keras tu, dia akan berderai nasi goreng kita tu, dia comel. Ni kita gaul dulu bagi dia sebati dengan bahan yang kita tumis. Boleh tengok tadi telur tu dia tidak terlalu hacur. Bila telur ni kalau dia terlalu hacur, dia akan rasa muak bila kita makan. Sebab tu saya kata telur tu bagi dia masuk dulu, sebab kita nak sebab kita tak usah rasa muak dalam nasi goreng kita. Tapi masih kata telur tu masih rasa. Ni gaul-gaul bagi sebati, lepas tu baru saya tambah ke garam. Lepas tu saya letak juga serbuk perasa. Macam awak nak letak garam awal-awal pun tak apa. Macam saya guna garam halus ni, dia mudah hacur lah garam tu deh. Ada juga yang pernah buat ikut resepi saya, dia ikut sebiji lah. Macam saya steak tu saya letak garam. Lepas tu dia kata nasi goreng dia tu garam tu tak hacur. Saya goreng nasi, saya goreng lama nasi. Memang saya goreng lama. Guna api perlahan, goreng lama sampai nasi tu garing. Ni saya baru masuk ke sayur kailan, daun dia lah. Lepas tu saya akan goreng nasi kita ni, bagi dia betul-betul masuk. Macam kita nak goreng nasi deh. Kalau minyak tu kurang, nasi goreng kita pun kata tidak akan sedap. Kalau terlebih minyak pun dia tidak sedap sangat, sebab terlalu berminyak. Tapi minyak tu biar cukup. Biar pandai kita ejah minyak tu, biar kata kena dengan nasi kita. Kalau kurang minyak memang tak sedap nasi goreng, sebab dia nampak kering. Kita tengok pun kita tahu dah nasi goreng tu sedap ke tak sedap deh. Ni kata nasi goreng kita ni dia sudah pun masak lah. Jadi saya nak tutup ke api. Memang saya goreng lama nasi goreng deh, sebab bila kita goreng lama memang sangat-sangat sedap. Dia garing, lepas tu dia payah basi. Bila dia cukup masak, nasi kita ni payah basi. Macam saya goreng pagi, malam tu orang kata tak basi lagi. Nasi goreng kunyit ni dia sangat-sangat sedap deh. Sebab dia rasa wangi daripada kunyit hidup tu.
Dia sangat-sangat sedap, dia sangat-sangat legend. Sebab masa saya kecil-kecil lagi, mak saya ni dah buat nasi goreng kunyit untuk buat sarapan pergi sekolah ataupun macam nak sahur ke, dia goreng nasi goreng kunyit, memang selera makan. Sebab aroma dia tu buatkan kita selera dah nak makan deh. Kalau kata ada telur dadar pula, memang sangat-sangat sedap lah. Yang penting rasa dia tu kena pedas. Awak buatlah macam saya bagi tahu ni. InsyaAllah nasi goreng awak tu jadi sedap. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.